kita macam biasa, kita ada beberapa perkara yang kita akan bangkitkan, iaitu satu ialah berkenaan dengan kerja-kerja undi. Kerja-kerja undi ini buat masa ini ialah daripada G1 hingga G4, G1, G4 yang dijalankan oleh konsesi-konsesi. Begitu juga dengan jabatan-jabatan menjalankan undi ini. Dan kita berharap kali ini semua kelas yang saya sebut daripada kelas G1 ke 4 tu akan diteruskan. Kita nak diteruskan kerja undi ini, kerana bila kita ada kerja undi yang banyak, ahli-ahli akan merasai bahawa kerja itu amat sesuai, maksudnya fair. Mereka tak bertanding tapi mereka cabut undi. Dulu pada peringkat awal hanya G1 saja cabut undi, tapi sekarang sampai G4 kita minta supaya diteruskan. Dalam keadaan sekarang kontraktor kami memerlukan itu. Yang kedua ialah Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia Negeri Perak utamakan berkenaan dengan lesen-lesen yang telah berjalan begitu lama, dan nak menghidupkan lesen ni. Buat masa ini kita rasa pihak yang mengeluarkan lesen, iaitu PKK dan CIDB, semestilah melonggarkan syarat-syarat, kerana syarat-syarat yang ada sekarang ni agak ketat sedikit. So kita nak, sebab kita kontraktor ni ada yang dapat, ada yang setengahnya dapat kerja selalu, ada setengah tak dapat kerja. Jadi pihak PKK dan CIDB terutama melihat keuangan syarikat tu. Kadang-kadang bila tak ada projek, kita tak ada peruntukan yang minta, katalah kelas G1 mesti ada dalam bank 15,000 atau 20,000. So kalau dia pun tak ada kerja, tak ada lah. So ini kita mesti bagi peluang kepada pemegang lesen ni menjalankan kerja mereka dan melonggarkan syarat-syarat. Kita tengok sekarang macam G1 ataupun GG lain, bila minta lesen baru lebih senang lagi daripada nak menghidup lesen. So ini dua perkara yang kita bawa. Yang ketiga, Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia di Perak khasnya telah kita jaga kepentingan ahli-ahli kita. Pertama, kita jaga di segi pembahagian kerja yang adil melalui konsesi. Kita buat juga pemberian itu bukan pemberian terus, tapi pemberian yang saya sebut tadi, cabut undi. Bukan jabatan saja mendapat cabut undi, tapi syarikat konsesi juga cabut undi. Jadi sekarang ni kita nampak ahli amat seronok lah, amat merasa bahawa mereka sistem yang kita ada. Akhir sekali, iaitu berkenaan dengan terlalu ketatnya lesen-lesen yang banyak yang ada sekarang ni. Kita nak supaya diberhentikan pengeluaran lesen khasnya G1. Sampai sekarang ni pun ada 100,000 juga, 136,000 lesen. Padahal kerja tu tak sebanyak itu. So orang tahu bahawa lesen pemegang lesen kontraktor Melayu ni bekerja, dapat kerja melalui kerjaan saja. Dia tak boleh pergi swasta. Sebab swasta dia ada challenge. Sebab swasta ni kebanyakan dimonopolize oleh bangsa lain. Jadi kita nak masuk tak boleh. Dan banyak pada projek. Jadi kita harap bahawa diberhentikan pengeluaran lesen baru oleh pihak CIDB, dan kita harap kekalkan dan pelonggarkan syarat-syarat untuk menghidupkan lesen. Melonggarkan syarat-syarat untuk mengadakan lesen, menghidupkan lesen. Macam lesen yang pegang tu, dia mesti pergi kursus tiap kali dia nak menghidupkan lesen, kerana dia ada point. Bila dapat point dia, barulah dia boleh dapat lesen, pembaruan lesen. Termasuk juga kewangan. Dia ada syarat. Kalau G1 berapa itu? G1 10,000, 20,000. Sekarang mulai 15,000.
Kalau dia tak ada kerja, macam mana dia nak ni? Dia bukan tak mau ni, tapi kalau itulah yang kita nak. Jadi kita harap benda-benda ni akan berlaku lah. Kita harap kepada dulu kita lah persatuan yang mewujudkan PKK dan CIDB, kerana kita anggap bila CIDB wujud dia akan jadi satu saja, one stop center. Tapi sekarang ni dah macam-macam, dia jadi lagi besar dia punya ni. Kita nak kena, kalau kita nak dia wujudkan banyak kepala-kepala ni, menyebabkan kita terpaksa kena pergi kursus, dan kursus ni menyebabkan ahli kami kena bayar. Ada setengah tu kena bayar. Jadi itulah sebab kita harap bila CIDB melonggarkan untuk penghidup lesen ni, tentu sajalah dia merosakkan keadaan dalam Malaysia ni, kerana perkara-perkara inilah yang menyebabkan kita sekarang ni, khasnya Persatuan Kontraktor ni, fight untuk keutamaan sekali pada ahli-ahli kita sendiri. Kalau itu memang salah lah. Makna kerjaan serta-merta kena hantar dia balik. Bukan? Kena hantar dia balik. Bukan kata kontraktor Cina saja. Yang daripada Indonesia, daripada Bangladesh pun sekarang dia orang monopolize, dia orang yang buat. Padahal itu perkara yang paling salah sekali. Misalnya repair, dia kena ada kepala G28. Dia repair, dia kena ada kepala dalam CIDB itu. Tapi kalau you bagi kat Bangladesh, you bagi kat China, you bagi kat ni, dia orang tak ada kepala tu. Bila kita dah ambil tindakan, tak boleh tindakan. Kata kita jumpa hari tu China tu, kontraktor tu China ke Bangladesh ke Indonesia ke, dia buat kerja, kita bayar duit, dia offer murah, lepas tu dia lari. Mana kita tak dapat? Padahal kita ada lesen, kita ada semua, kita ada alamat. Tiap-tiap lesen mesti ada pejabat. So kita boleh ni, tapi masih ada yang bagi. Ini benda banyak berlaku. Ini kita betul-betul bantah lah. Sebab bila pada kontraktor kita dah kena ada kepala untuk repair. Tapi kepada Bangladesh, Indon, kepada ni you kata pula China pun lagi teruk. Jadi nombor satu yang tak ada kereta, tak ada visa untuk sini, dia datang sebagai pelancong, hantar balik lah. Dia mengganggu kita, amat mengganggu lah. Khasnya dalam bidang kami lah. Dan bukan bidang kami, you tengok di Selayang, peniaga-peniaga pasar tu semua, sampai mereka berani kata jangan masuk ini kawasan kami. Itu apa ada daripada Rohingya sampai tahap tu. So untuk itu, dengan kerasnya Persatuan Kontraktor membantah dan mengharapkan immigration mengambil tindakan cepat pada mereka yang mai visa pelancong tapi jadi business, kena tolak.